Taha EduGen Show. Okey, Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taha EduGen Show, di mana pada kali ini kita membawakan penampilan daripada barisan Friend of Taha bagi sesi 24-25. So, memandangkan sekarang ni bulan Ramadan, jadi kita bawakan soalan-soalan yang berkaitan Ramadan. So, kalau nak tahu jawapan yang diberikan adalah betul ke salah, mari kita nantikan. Untuk soalan yang pertama, Faris, pada tahun berapakah puasa Ramadan diwajibkan ke atas umat Islam? Allahu Akbar. Okey, skip. Apakah dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan? Aduh, tak tahu. Tak tahu. Okey, skip. Okey, Afiq, apakah ganjaran utama bagi mereka yang menemui malam Lailatul Qadar? Apa ni? Apa ni? Tinggi darjat. Okey, jawapan dia Salah. betul. Okey, Fatin, apakah hukum bersahur dalam bulan puasa? Wajib. Sunat. Jawapan dia betul. Okey, Syamil, apakah penanda waktu sahur berakhir? Terbenamnya matahari. What? Jawapan dia salah. Okey, Dahlia, puasa dalam bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keberapa? 3. Jawapan dia salah. Jawapan yang betul adalah rukun Islam yang keempat. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun apa? Islam. Jawapan dia betul. Apakah hukum menunaikan solat sunat tarawih? Sunat muakkad. Jawapan dia betul. Apakah syarat sah berpuasa? Islam. Jawapan dia betul. Okey, Fatin, Ya. bilakah waktu berniat puasa di bulan Ramadan yang sah? Sebelum sahur. Jawapan dia betul. Apakah ibadah khas yang dilakukan hanya dalam bulan Ramadan? Solat tarawih. Jawapan dia betul. Okey, untuk soalan yang terakhir, Dahlia, berapakah kadar zakat fitrah yang wajib dibayar? RM7. Jawapan dia betul. Okey. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah game kita pada kali ini. So, kalau nak tahu next episode kita akan bawakan soalan yang bertemakan apa, jangan lupa like, komen and share. Selahkan kepintaran, luaskan pengetahuan. Bye.